Penyanyi ni dah jadi gila. Ada sesuatu yang tak kena dengan Britney Spears ni. Dia pernah jadi ikon pop dunia, tapi hari ni dia berjoget depan kamera dengan pandangan yang kosong, penuh caption pelik. Orang ramai gelak, tapi ramai juga yang dah mula sedar ni bukan jenaka, ni jeritan meminta tolong. Dan bila korang gali lebih dalam lagi, korang akan jumpa satu teori yang dia ni bukan sekadar dikawal, dia mungkin produk eksperimen kawalan minda industri hiburan. Britney Spears pernah meletup masa umur dia 16 tahun. Lagu Baby One More Time yang terus jadi fenomena global. Media letakkan dia sebagai simbol pop dan dalam satu package walaupun dia baru belasan tahun. Gaya rambut, pakaian, cara bercakap, semua dikawal, semua dipackagekan. Dari awal, image dia bukan datang dari diri dia sendiri, tapi dibentuk oleh label muzik. Soalan paling besar mula timbul. Dari umur 16 tahun, Britney dah pun masuk dalam mesin hiburan. Adakah dia pernah betul-betul bebas? Britney Spears sebenarnya tak pernah hidup macam orang biasa. Setiap hari paparazzi kejar dia, setiap langkah dia dijual. Tahun 2007, semua meletup. Dia